Ruang dah besar tapi section sempit. Tu maknanya apa tu? Korang kubur besar mana pun kubur korang akan kecil kat. Okay guys, kita dah buat inspection dah. So far okay je sebenarnya. So tadi dah buat checking apa semua okay lah. So servis untuk kereta ni, oil filter dia dengan drain plug dia kat bawah. So kita drain dulu dan kita tekan oil filter dulu lah. Jom. Let's go buka drain plug guys. Oh, okey lah minyak dia. Maknanya orang ni guna untuk manja-manja dalam bandar. Settle je dia, dah cuci ni kita boleh pasang balik lah. Okey, lepas tu kita nak buka oil filter pula. Alright, settle. And then kita pasang oil filter baru made in USA. Let's pasang guys. Alright. Allah, apa benda susah sangat ni hari ni. Ni akibat apa tau? Kutuk kita sagar yang oil filter dia pelik. Dan sekarang kita pasang drain plug. Kau bayangkan tak? Luas tau. Aku pernah lagi sempit, lagi senang. Tapi hari ni aku rasa macam tak tahu lah, kena sumpah. Nanti aku belilah Proton. Aku beli Saga lah. Settle pasal drain plug. Dan last sekali kita cuci-cuci dulu. Settle guys. Jomlah kita keluar. Jeep ni kan, korang boleh keluar instan. Pegang dekat dia punya rack. Macam ni. Okay guys, Jeep Wrangler ni kita pun akan guna hijab AutoCare juga. 4x4 pun boleh guna guys. Kalau tahu Jeep ni adalah Jeep petrol lah. Kita akan masuk dalam 5 liter lah untuk kereta ni. Sebab pakai minyak ni, kalau korang keep service dengan kita lah, kita bagi warranty actually untuk enjin korang. Okay, last kali kita nak buat diagnostik lah. Korang tengok kenapa tiba kat dalam. Sebab kita kena charge. Diorang lupa charge ni. Tapi tak apa, dia still wireless kan. Tablet kat sini, kereta kat sana. So kita boleh je buat. Kalau korang tengok kita dah cocok dekat dalam kereta lah. So kita nak scan sekarang lah. Scanning. Let's see. Normal. No problemo. Look, semua hijau. Okay, dan last sekali kita letak stiker lah. Stiker ni untuk bagi reminder korang. Bukan tu je, kita bagi buku servis juga lah. Dan sebab itulah harga kita walau macam mana murah sekalipun, kita bagi je. Sebab kita orang nak korang puas hati. Sebab tu ada diagnostik, ada inspection, ada letak stiker, ada buku servis, warranty dekat enjin korang pun ada juga kalau korang servis dengan kita. Alright guys, so kalau korang ada 4x4 especially petrol, diesel pun boleh juga. Kalau kita nak datang rumah, datang office, terus servis untuk korang, jangan risau, kita orang boleh buat. So apa-apa, Roger je, Mija.